Malaysia bukan lagi underdog dalam sepak takraw dunia. Aku nak kau perasan satu benda kecil yang orang jarang sebut. Sekarang dalam perlawanan sepak takraw, bila Malaysia turun main, lawan tak lagi main sambil lalu. Tak ada lagi eksperimen line up pelik, tak ada lagi senyum-senyum sebelum game. Tak ada lagi ayat ini warm up je. Itu perubahan besar. Dan benda ni tak datang dari cakap, dia datang dari cara lawan mula hormat. Dulu, bila Malaysia lawan pasukan besar, kita yang adjust permainan. Kita yang cuba survive, kita yang harap lawan buat silap. Sekarang, peranan tu dah beralih. Lawan pula yang tukar taktikal bila jumpa Malaysia. Lawan yang berhenti ambil risiko servis. Lawan yang lambatkan tempo. Dalam sukan, bila lawan mula berhati-hati, itu tanda kau bukan underdog. Kalau kau ikut kejohanan di bawah International Sepak Takraw Federation, Malaysia sekarang bukan sekadar peserta. Malaysia dah jadi pasukan yang masuk dalam game plan lawan. Ini bukan statistik, ini pemerhatian yang sering disebut oleh pengulas sukan dan jurulatih. Malaysia kini di-scout bukan dipandang ringan. Satu lagi benda yang berubah, cara Malaysia kalah. Ini bunyi pelik, tapi dengar dulu. Dulu bila kalah, naratif dia selalu sama. Hampir kurang pengalaman, hari tak menjadi. Sekarang bila Malaysia kalah, naratif dia berubah. Perlawanan taktikal, perincian kecil, tempo perlawanan. Itu beza pasukan yang belajar dengan pasukan yang dah stabil. Dan perubahan ni bukan berlaku semalaman. Ia datang daripada pendekatan Persatuan Sepak Takraw Malaysia yang lebih fokus pada konsistensi, bukan letupan kejutan. Latihan yang lebih berstruktur, pendedahan antarabangsa berterusan, dan yang paling penting, pasukan tak lagi dibina untuk kejutan tapi untuk berfungsi dalam tekanan. Sebab tu bila orang masih guna label underdog, sebenarnya itu lebih kepada memori lama. Memori masa kita bergantung pada satu regu. Memori masa kemenangan rasa nipis. Memori masa lawan datang dengan keyakinan penuh. Realiti hari ni lain. Malaysia sekarang pasukan yang lawan tak boleh buat silap banyak. Dan dalam sukan berpasukan, bila lawan mula takut buat silap, itu tanda kau dah naik satu level. Aku tak cakap Malaysia dah jadi raja dunia, tapi satu benda jelas, Malaysia bukan lagi pasukan yang orang jumpa untuk panaskan badan. Malaysia pasukan yang orang kena bersedia betul-betul bila jumpa. Dan dalam dunia sepak takraw, itu momen bila status underdog sebenarnya dah tertinggal di belakang. Malaysia bukan lagi underdog dalam sepak takraw dunia. Aku nak kau perasan satu benda kecil yang orang jarang sebut. Sekarang dalam perlawanan sepak takraw, bila Malaysia turun main, lawan tak lagi main sambil lalu. Tak ada lagi eksperimen line up pelik, tak ada lagi senyum-senyum sebelum game. Tak ada lagi ayat ini warm up je. Itu perubahan besar. Dan benda ni tak datang dari cakap, dia datang dari cara lawan mula hormat. Dulu, bila Malaysia lawan pasukan besar, kita yang adjust permainan. Kita yang cuba survive, kita yang